Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton Facebook Live Muafakat Mara Malaysia. Terlebih dahulu izinkan saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Berbahagia Datuk Syed Al-Faizal bin Syed Ahmad, Presiden Muafakat Mara Malaysia, Coach Hakim Setiausaha Agung Muafakat Mara Malaysia, Encik Tahrin bin Osman, Ketua Jabatan Kejuruteraan Elektrik Jerman Malaysia Institute GMI, Encik Umar bin Pati, Ketua Seksyen Pembuatan dan Pengurusan Jerman Malaysia Institute GMI, Barisan Exco Akademik Muafakat Mara Malaysia 2025-2027 yang sentiasa bersedia untuk sesi bicara akademik melalui Facebook Muafakat Mara Malaysia. Dan yang terakhir sekali, seluruh viewers Facebook Live Muafakat Mara Malaysia yang sentiasa setia bersama kita pada malam ini. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah SWT kerana dengan izinnya kita dapat bersama dalam siri bicara akademik ke-16 pada malam ini. Saya Faizal dari Muafakat Mara Malaysia, daripada Muafakat MRSM Kubang Pasu yang merupakan AJK Biro Akademik Muafakat Mara Malaysia 2025-2027. InsyaAllah, pada malam ini saya akan bertindak sebagai moderator bagi slot perkongsian akademik siri ke-16. Untuk makluman, sebelum ni kita telah ada sebanyak 15 siri bicara akademik yang telah berlangsung dan ianya sentiasa boleh ditonton semula di Facebook rasmi Muafakat Mara Malaysia. Nampaknya viewers pun telah bersedia. Mungkin boleh tinggalkan komen di ruangan komen untuk kita lihat, kita tengok siapa yang daripada MRSM mana yang datang ataupun Polis Mara mana yang datang pada malam ni. MRSM Kubang Pasu yang merupakan AJK Biro Akademik. Okey, boleh tinggalkan komen. Saya tengok setakat ni dalam FB kita masih belum ada komen. Mungkin anda boleh boleh tinggalkan komen nama dan juga daripada MRCM mana. Tuan-tuan, perempuan, silakan. Alhamdulillah, kita ada wakil dari GMI sendiri yang hadir pada malam ini untuk membantu kita untuk menjawab soalan-soalan di ruangan chat nanti. Terima kasih Puan Aisyah Pati, ya, alumni MRSM Taiping. Terima kasih. So kita dah ada MRSM Bitara kita, MRSM Taiping. Mungkin ada lagi di ruangan chat, waris-waris. Ada lagi? Silakan. Mungkin sedang masuk lah tu kan. InsyaAllah. Okey, sambil kita menunggu waris-waris untuk masuk ke ruangan chat dan juga ke FB live kita yang baru saja berlangsung dalam beberapa minit, bermula pada pukul 9 tadi. Ya. Tajuk kita pada malam ini ialah GMI, German Malaysian Institute, Gerbang Pendidikan Teknikal Industri 4.0. Ya. Malam ini amat istimewa kerana kita ada dua orang pemimpin akademik dari GMI sendiri. Iaitu GMI merupakan sebuah institusi teknikal yang unik hasil kerjasama Malaysia dan juga Jerman yang telah melahirkan ribuan tenaga profesional teknikal sejak bermula penubuhannya pada awal 90-an. Buat masa kini, Biro Akademik sedang giat menyusun program yang bersesuaian agar selari dengan keperluan pelajar kita yang baru saja menamatkan pengajian SPM dan juga yang telah menamatkan pengajian SPM. InsyaAllah selepas ini akan ada banyak lagi lah sesi-sesi yang seperti ini. Tahniah pada para pelajar yang telah menunjukkan kesungguhan dalam SPM yang lepas dan Alhamdulillah masing-masing telah menerima tawaran dan mungkin sedang menunggu tawaran dan sebagainya. Jadi hari ini kita tampilkan GMI merupakan satu lagi alternatif cabang pendidikan yang boleh anak-anak tuan-tuan, perempuan dan juga pelajar kita untuk melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi.
Jadi tanpa membuang masa lagi, izinkan saya memperkenalkan panel kita pada malam ini, iaitu panel kita yang pertama, Encik Tahrin bin Osman, iaitu Ketua Jabatan Kejuruteraan Elektrik German Malaysian Institute. Encik Tahrin merupakan Ketua Jabatan Kejuruteraan Elektrik GMI. Beliau tanggungjawab menerajui program-program teknikal dalam bidang elektrik yang selari dengan keperluan industri semasa. Khususnya dalam era industri 4.0 yang menuntut penguasaan teknologi automasi dan juga sistem pintar. Selamat datang Cik Tarin. Selamat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Prof Faizal. Alright. Okay. Untuk panel yang kedua, Encik Umar bin Pati, iaitu Ketua Session Pembuatan dan Pengurusan daripada GMI. Encik Umar bertanggungjawab dalam menggabungkan kemahiran pembuatan di dalam pengurusan dan juga melahirkan graduan yang bersedia untuk persekitaran industri moden. Jadi kita tengok mungkin ada boleh lagi waris-waris daripada ataupun viewers kita di FB Live mungkin boleh tinggalkan komen sekiranya hadir daripada mana, daripada masa yang mana dan sebagainya. Sila. Okay, Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Okey, jadi mungkin sedikit saya nak menerangkan tentang konsep bual bicara akademik kita pada malam ini. Selalunya kita ada penceramah akan memberi penerangan secara memberi PowerPoint slide dan memberi penerangan secara one way. Tetapi pada malam ini konsep dia adalah forum. Ya, konsep dia adalah forum yang di mana saya akan bertanya soalan dan panel akan menjawab dan juga kita akan mengambil soalan-soalan daripada viewers kita untuk kita ajukan kepada panel kita pada malam ini. Mungkin ada yang berminat kan tentang GMI ni, mungkin ada yang pernah dengar pun sebelum ni peluang pengajian di Jerman dan sebagainya. Mungkin GMI mungkin boleh menjadi suatu jambatan untuk anak-anak kita, mungkin pelajar untuk menyambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi sama ada di Malaysia ataupun di peringkat luar negara. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, dengan segala hormatnya saya menjemput panel-panel lah untuk kita bersama-sama berbincang pada malam ini. Jadi kita ada segmen yang pertama iaitu pengenalan tentang GMI. Okey. Soalan ini saya akan tanyakan kepada kedua-dua panel lah. Ya, mungkin nanti siapa yang boleh jawab, mungkin boleh jawablah, ya. Okey, GMI telah lama dikenali sebagai institusi teknikal yang unik di Malaysia. Bolehkah Encik Tahrin atau Encik Umar kongsikan secara ringkas apakah yang membezakan GMI daripada institusi TVET di Malaysia? Mungkin kita mulakan dengan Encik Umar dulu. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mula nak ucapkan terima kasih lah kepada pihak Muafakat Mara kerana menjemput kami. I think rasanya first time lah ni dalam sesi ni dan bentuk forum. So saya sukalah sebab akan berlaku perbincangan dua hala antara pihak viewer dengan panel-panel. So sekali lagi terima kasih kepada Muafakat Mara. So again nama so nama adalah German Malaysian Institute so nama pun German. Ia adalah sebenarnya ada kerjasama dua hala antara kerajaan Jerman dengan kerajaan Malaysia. So again ini adalah G2G. So mungkin saya boleh kongsi sedikit slide untuk kita tengok secara terperinci apakah itu German Malaysian Institute. Okey, boleh nampak Boleh. Mungkin Okay. boleh slide tu boleh dibesarkan. Okey, terima kasih. Okay, alright. Okay, so ni sebenarnya so ni adalah salah satu bangunan di kampus baru. Mungkin ramai yang tertanya sebelum ni kalau mungkin Google akan keluar lokasi GMI di Ceras. So Ceras adalah
lokasi lama JMI, dan sebenarnya kita sudah berpindah ke lokasi baru pada 2007. Okay, so sebenarnya sudah lama lah, artinya dah almost 16 tahun kita dah pindah ke itu di Kajang, sebelahan dengan UKM. So ni ada salah satu building yang pertama. So again, kita dulu kampusnya agak kecil, so ni adalah kampusnya lagi besar lah untuk ni. So ni kalau tengok bawah tu ada motor The German Malaysia Institute, Education Goes Beyond Facts, Shapes Mind, Think Artistry, Hands That Work with Mastery, The Soul of Applied Science, and Else Become Technology. So again, the blueprint untuk JMI is Applied Science. So kita guna terus secara praktikal apa yang ada dari teknologi untuk aplikasi untuk industri lah. Okay, so ni lah. So ni adalah kampus baru so agak besar dan sepatutnya selesa lah untuk belajar. So yang bangunan sebelah kiri tu yang berwarna biru adalah bangunan akademik, dan bangunan yang sebelah kanan tu yang merah adalah bangunan hostel. So sebenarnya kemudahannya sangat I think bagus lah. So tak perlu pelajar untuk bercommute terlalu jauh dan senang untuk ni lah berbalik ke bangunan akademik untuk pembelajaran. So ni adalah basically kampus baru, walaupun dah agak lama dah 16 tahun kami di sini di Kajang bersebelahan dengan UKM. Okay, so cuba sedikit pengenalan. So JMI ni sebenarnya ditubuh oleh gabungan lah beberapa pihak atau board of members lah. So kita ada 5 board of members, terutama adalah di kalangan Embassy Malaysia, Embassy Jerman dengan Malaysia. So Malaysia kita I think di bawah KKW lah, Kementerian Keluarga dan Luar Bandar. And of course kita ada bersama direct dengan EHK. EHK ni adalah Jerman punya business chambers di luar negara. Juga dikelola oleh MARA, DRB Highcom. FMM adalah Federation of Manufacturing Malaysia. So sangat kita ada hubungan yang sangat rapat dengan industri di Malaysia. And of course kita ada MGCC, JPK, and also GIZ lah. So this antara board of members yang kekal dalam JMI, dan ini adalah entity JMI lah. So ikut sini kita ada hubungan yang sangat rapat dengan industri, dan of course hala tuju dari segi misi kita lah, mesti adalah untuk memberi latihan secara teknikal supaya pelajar ni bersedia bekerja secara langsung di industri. So again, kita pun sudah bertapak di Indonesia lebih daripada 35 tahun. So asalnya kita pada 1992 ditubuhkan, dan kita sebenarnya menjadi satu ni lah premium institute yang TVET sebenarnya. Sebenarnya JMI adalah the blueprint for TVET di Malaysia. So kan sebab kalau tengok kalau kita nampak Germany, kita boleh nampak dia punya main kekuatan adalah dari segi practical training dia. That's why kalau kita nampak Mercedes, BMW, kita boleh sinonimkan dengan quality dari segi dia punya ni lah produk dia. So again, untuk JMI kita ada 22 Advanced Technology Center. So pelajar-pelajar berpeluang lah untuk berkenalan secara langsung kepada teknologi yang ada di Malaysia melalui pengenalan kepada 22 center. And of course kita IR4 ready. So IR4 sekarang pun dah ada RI 5.0 dah. So again, kebanyakan laboratory kami sudah pun di-upgrade setara dengan IR4 punya tahap. And of course kita sudah pun hasilkan lebih daripada 15,000 graduan sejak penubuhan JMI pada tahun 1992. Okay, so ada sedikit video ingin kami tunjukkan. What if learning went beyond the classroom? What if advanced technology could solve real-world challenges? What if we asked the questions no one has even imagined? At the German-Malaysian Institute, precision engineering meets hands-on innovation. From robotics, injection molding, to smart automation and IoT systems, students don't just learn the future, they build it. Where what if becomes what's next. Okay, ni I think promosi video baru yang dihasilkan, and cuma mungkin saya bagi lebih penerangan. So kalau ikut kepada ni lah slide ni, kita tengoklah antara sektor-sektor utama lah yang kita provide di JMI lah. Bukan saja diploma, kita juga ada bachelor degree yang baru ditubuhkan, itu adalah electrical engineering.
So insyaAllah nanti akan ada lebih lah banyak bachelor degree program akan di-introduce. For the moment kebanyakan kita berorientasi kepada diploma punya program. And of course kita pun ada apprenticeship program, ada GDVT. So ni adalah antara program yang unik German Dual Vocational yang kita introduce di Malaysia. Okay, asalnya Jerman introduce GDVT. Nah sekarang ni I think under SLDN. Okay, kita pun ada Ensuring Employability Program, EEP. So kita pun ada banyak program-program yang untuk upskilling dan reskilling. Untuk pelajar-pelajar yang mungkin mungkin tengah menunggu pekerjaan supaya mereka boleh masuklah kepada industri yang mereka minati. Kita pun ada short term courses kita provide. So siapa-siapa for example pihak industri nak masuk, nak ada sedikit latihan, kita boleh buat customized courses. Kita pun ada English Language Center, German Language. So Jerman pun provide servis untuk bahasa. Kalau siapa nak dapat bahasa dan dapatkan kompetisi bahasa, boleh datang ke JMI untuk mengambil exam. So kita ada exam sampai A1 sampai kepada B2. So mungkin ada pelajar-pelajar ataupun siapa yang berminat untuk bekerja di Jerman boleh mengambil course bahasa. And of course kita ada all the competency. So setiap program kita akan ada sertifikasi yang kita akan bagi untuk menunjukkan kompetensi pelajar kita. And of course dekat Jerman kita ada 17 Diploma of Engineering Technology, ada academic program 17. And of course sekali kita ada A-level dengan GUF. So A-level adalah German University Preparatory Program. Supaya so kan this is an A-level program. So ada pelajar yang mungkin cemerlang dan mungkin nak melangsungkan pembelajaran di Germany, boleh ambil ni A-level ataupun program di JMI. Okay, so cuma nak terang so again keunikan di JMI so seperti yang saya sebut sebelum ni, so JMI adalah dikatakan sebagai blueprint TVET di Malaysia. So kita sebenarnya antara institusi yang terawal yang perkenalkan konsep vocational training di Malaysia. Kenapa? Sebab again itu adalah basically core ataupun asas di pembelajaran di Jerman sebenarnya yang dibawa di ke Malaysia sejak di JMI melalui JMI sejak 1992. So again ni adalah hasil kerjasama antara kerajaan Malaysia dengan kerajaan Jerman. Now of course bila kita cakap Jerman, dalam latihan kita tekankan standard Jerman. So penekanan kepada aspek praktikal sangat-sangat tinggi. So again kita mengamalkan perkataan 30-70. 30% teori, 70% adalah melalui praktikal. So pelajar dapat belajar dengan membuat. Okay. So bukan saja belajar di kelas sedikit saja, dan kebanyakan ilmu tu akan didapati melalui pelatihan praktikal yang kita akan lakukan di kelas-kelas. And of course setiap program tu adalah fokus pada industri. So setiap program tu kita ada kerjasama secara langsung dengan industri seperti Bosch, Festo, Zeiss. So semua brand-brand yang terkemuka di Jerman ada di JMI. Okay, so again kolaborasi sangat penting supaya kita silibus kita taklah syok sendiri. So dia ada penimbang tara antara kita punya institusi dengan industri seluar supaya kita selari Dan kenapa? Sebab again the most important part about this, selepas belajar kita peluang bekerja tu ada. Sebab kenapa? Kolaborasi tu dan penyertaan antara kita dengan industri itu berlaku. Okay, so again macam mana kita laku melalui 7 keunikan yang kita berikan. Itu dari pendekatan latihan 2 lah. Ni yang saya kata tu 70-30. So 30% penekanan kepada theoretical dan 70% kita tekan kepada practical. So kalau you pergi ke JMI, saya tak banyaklah institusi yang menyediakan peralatan-latihan yang sangat banyak So almost like 1-to-1 ratio yang pada awal belajar. So setiap pelajar berpeluang untuk pegang mesin dan berpeluang untuk pegang mesin pada masa yang sangat tinggi. For example, boleh up to 108 hours depan mesin. Tak banyak institusi yang boleh provide this kind of service. Okay, kalau siapa berkesempatan hujung minggu ni kita ada open day so you boleh tengok sendiri lab-lab yang ada di JMI. So again nampak macam biasa, tapi kalau you tengok nanti you nampak so it's a very premium area untuk buat latihan, especially for engineering. Okay, so again kalau you tengok lab kita pun most of the lab ada sangat tinggi berkaitan dengan industri ataupun in a collaboration dengan industri. So for example dalam lab saya sendiri, for example automation, kita ada direct collaboration dengan Bosch. Ni Bosch bukan yang mesin drilling yang Bosch yang betul daripada Jerman Bosch Rexroth, Zeiss, Festo. So ni kita memang ada
ada MOA dengan MOU direct dengan this kind of industry untuk latih pelajar kita juga. Dan of course yang industri ni tu akan mempengaruhi kita punya kurikulum. So kurikulum kita sangat ada ni lah, ada khidmat nasihat daripada Nasri supaya ia adalah setara, supaya tak ada pelajar tu belajar luar daripada dia punya bidang. Okay, and satu lagi keunikan JMI, kebanyakan pensyarah dan jurutek ia adalah dilantik daripada industri. Background kebanyakan dari industri, so again dia punya cara pengajaran tu sedikit lain dan again direct to the point. Of course sebabkan the collaboration, kita ada pendedahan kepada global lah. So apa yang dunia berlaku kat luar, kita akan bawa ke di JMI untuk pendedahan kepada pelajar. So again sebabkan ni kebanyakan pelajar kita kompetisi sangat tinggi. Sebabkan aliran praktikal yang kita tekankan, of course in terms of budaya dan disiplin kerja kita. So again kalau tanya Mamen Desi, kalau tanyakan pasal JMI, dia nampak the quality dan disiplin yang ada. Okay, that's why in terms of kita punya employability rate, kalau tengok yang bawah tu ada bag warna hijau tu, okay, so after graduan, so kebanyakan 90% in terms of the employability yang graduan akan dapat. So masuk dalam masa 6 bulan, insyaAllah akan ada kerja untuk kita punya graduan kita. Okay, so again ni adalah antara ni lah. So again kelebihan atau keunikan JMI kalau kita bandingkan dengan tempat-tempat lain lah. So antaranya paling penting adalah kita punya facility kita. Okay, unmatched lah kalau saya cakapkan di Malaysia. Okey, terima kasih Cik Umar atas penerangan yang diberi tadi. Tadi kalau saya boleh tanya sikit soalan tentang, tadi ada tunjuk tentang graduate employability more than 90%. Adakah mungkin boleh share dengan viewers secara ringkas berapakah average salary bagi kebanyakan pelajar yang keluar daripada JMI itu sendiri? Ada data? Sekarang ada data, for example kita daripada Jabatan Perangkaan Malaysia lah. So again kena faham lah kenapa penekanan kepada engineering sangat tinggi lah. Sebab kalau kita tengok daripada GDP negara kita lah, secara amnya kita faham, so 24% daripada GDP kita. So GDP kita totalnya dalam 1.6 trilion ringgit, 24% adalah daripada manufacturing. So kita faham bila student ni bila graduate dia akan dapat kerja. So daripada perangkaan ni kita dapat ni lah in terms of julat gaji. So kebanyakan adalah untuk je dalam 3,500 dari segi purata gaji untuk this is untuk average untuk diploma. Yang akan bekerja. So kebanyakan graduan kita ni gaji dia agak tinggi lah. Okay, sebab tu antara in terms of level dia orang tu level engineer ataupun assistant engineer mostly. Okay, so biasalah, so diploma ni mostly kepada assistant engineering lah ataupun technician. Ni so again specialist lah. So dia sangat kursus sangat tinggi. Dan of course ni lah, so belum lagi lah ke level engineering. So engineering mostly kepada arah analytics. Betul. Okay. Alright. Tadi Cik Umar ada maklumkan tentang education fair yang akan berlangsung pada hujung minggu ni. Betul. Okey. Sekarang saya nak beralih pada panel yang kedua, iaitu Encik Tahrin. Saya ada tengok juga website JMI tadi. So ada beberapa program yang akan ditawarkan pada fair pada kali ini. Tapi dalam website tu dia macam ada juga E&E. Tapi mungkin Cik Tahrin mungkin boleh menerangkan apa lagi program yang ada bagi kejuruteraan elektrik, sebab kita faham bahawa kejuruteraan elektrik E&E ni merupakan catalyst kepada industri semiconductor di Malaysia. Jadi mungkin Cik Tahrin boleh cerita sikit tentang intake yang baru yang akan diambil nanti. Mungkin waris-waris boleh datang untuk melihat pada hujung minggu ni, dan juga apa program yang ada yang berkaitan tentang E&E di JMI. Silakan. Okay, alright. Terima kasih Tuan Moderator, Dr. Faizal. Okay, Assalamualaikum. Boleh dengar? Clear? Alright. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. So, sekali lagi terima kasih pada pihak Muafakat Malaysia
Dan juga saya rasa Datuk TS Said Al-Faisal juga selaku kata Presiden Muafakat Malaysia yang memberi peluang lah kepada JMI untuk berkongsi sedikit tentang which is pendidikan teknikal ni secara ringkasnya. Jadi sekarang ni sekadar overview-nya tadi saya rasa Encik Umar dah kupas lah. So saya bagi singkat je lah, which is secara umumnya tahu tentang TVET kan, TVET. Okay, so one of yang JMI ni which is institute TVET yang premier lah, boleh dikatakan itu one yang paling nampak membezakan di antara yang lain-lain. Okey. Seterusnya daripada soalan Tuan tadi itu berkenaan dengan program-program berkaitan dengan fakulti ni, secara umumnya di JMI ni kita ada keterlibatan 3 fakulti di dalam latihan ni, iaitu fakulti Mechanical, Electrical dan juga Computer Information. So kalau tengok dekat situ, setiap fakulti ni ada pengususan program-program yang kita tawarkan lah. Keseluruhannya lebih kurang dalam 17 program yang kita tawarkan. Betul. Di peringkat diploma dan juga satu program di peringkat setakat ni di peringkat ijazah lah. Dan juga akan kita akan keluarkan lagi satu program juga insyaAllah untuk ijazah dalam masa terdekat ni. Okey, kalau spesifik kepada program tadi tu, kita tengok apa yang Cik Umar dah highlight tadi. Si program kita ni berkaitan dengan TVET. Kita tengok kat sini saya nak highlight antara tumpuan TVET 2.0 ni yang apa yang dia ada relate dengan baru-baru ni secara umumnya saya rasa para waris ibu bapa pelajar tahu kita baru habis je Hari TVET Negara. So Hari TVET Negara ni yang berlangsung di Putrajaya. So kat situ bila kita tengok saya bawakan sedikit slide ni antara tumpuan TVET 2.0 situ. Ada robotik, kecerdasan pembuatan internet of thing dan juga tenaga baru. So renewable energy. Secara tidak langsung sebenarnya program-program yang ditawarkan di JMI ni adalah relevan dengan orang kata impak dia tinggi. Relevan dalam maksudnya kita selari dengan apa keperluan daripada peringkat orang kata daripada peringkat government kita hingga ke peringkat orang kata di bawah MARA je, sistem MARA. Okey. Kat situ one off lah yang saya nak tekankan dan juga mungkin membawa kepada para ibu bapa supaya nampak kewujudan orang kata salah satu institusi TVET iaitu JMI ni lah. Okey, secara spesifiknya kita tengok juga saya selitkan sikit video ni. One of yang tadi yang ni sebenarnya dia What if education wasn't just about learning facts? dengan falsafah What if it was about building JMI the lah. future? Falsafah pendidikan your own JMI hands? yang berteraskan Jerman punya teknologi. What if classrooms became workshops of innovation, where ideas turn into real technology? Step into a place where knowledge is only the beginning. Minds think with artistry. Hands work with mastery. This is where applied science becomes real, where curiosity becomes technology, and ambition becomes impact. So the real question is, what will you build next? Okey, so di situ dapat lihatlah boleh dikatakan apa yang ada dalam program-program yang ada di dalam JMI kat sini. Yang ni rentetan daripada tu, which is JMI ni one of institut pendidikan yang berorientasikan saya rasa benda ni dah highlight practical, iaitu which is practical sebanyak 70% dan 30% adalah teori. And then selain daripada itu penekanan kepada sistem pembelajaran teknikal Jerman lah. Yang ini memang kita terapkan kalau tengok daripada video tadi dari segi kelas dan juga lab tu punya setting dan sebagainya, just kita memang berada dalam satu tempat. Maksudnya kita di kelas tu ada teori dan juga berserta dengan kita punya peralatan. Amal kita memang bersebelahan dengan kita punya kelas, classroom kita. And then selain daripada itu yang ketiga mungkin yang ni yang the main lah, kurikulum dibangunkan bersama dengan industri juga. Kita ada lebih kurang
kat sini nanti mungkin saya akan highlight juga, which is company-company Jerman yang berada yang juga berkolaborasi bertapak di Malaysia ni lebih kurang dalam 700. 180. Yes. 80. So Jermain antara yang kita bekerjasama secara langsung lah dengan company ni. Terus seterusnya saya rasa kita akan pergi kepada program lah tadi. Kita tanya program specifically. Cik Tahrin, kalau boleh saya interject kan? Okay. Kalau tengok dekat sini, penekanan diberikan kepada sistem pembelajaran teknikal. Maksudnya falsafah pendidikan Jerman tu memang diterapkan di dalam program di JMI. Betul. Katakan mungkin kalau seorang pelajar itu pergi ke Jerman ataupun negara yang mengiktiraf pendidikan Jerman, itu mungkin menjadi tak menjadi masalah lah untuk dia bekerja di situ. Tetapi sekiranya pelajar tersebut ataupun kandidat tadi ingin bekerja di Malaysia, so adakah program-program di GMI ini diiktiraf ataupun diakredit oleh NQA untuk semua program-programnya? Ya. Ya, kalau daripada soalan doktor tadi tu berkaitan kita punya program-program ni, memang kita ada badan-badan yang mengakreditasikan program-program ni. Contohnya kita ada lebih kurang tadi 17 program tadi, berbeza-beza accreditation. So salah satu contoh body yang ada adalah contohnya macam ETAC, MBOT dan juga MQA. So ketiga-tiga ni kalau di lokal Malaysia memang tak ada masalah lah untuk pengiktirafan untuk bekerja dalam sektor industri dan juga sektor government lah yang saya boleh katakan. Sebab graduan-graduan kita dia ada dua kata peluang. Salah satu untuk sambung belajar, seperti tadi doktor cakap, and then kedua kebanyakannya yang bekerja teruslah selepas habis belajar dalam bidang masing-masing. Ini kita tengok. Okey. Mungkin seterusnya saya boleh teruskan juga. Ini spesifik lah berkaitan dengan program di Jabatan Kejuruteraan Elektrik. So mungkin saya nak highlight sikit lah. Daripada tadi 17 tu, kita go narrow down di bawah Kejuruteraan Elektrik ni, department lebih kurang 5 program, iaitu 5 program diploma lah kat sini kita yang ada. So secara ringkasnya saya boleh terangkan diploma kejuruteraan berkaitan dengan mekatronik. So mekatronik ni lebih sedikit relevan tadilah masa saya cakap yang related to TVET punya impact tadi, and then kejuruteraan elektronik in computer, dan juga kita ada juga instrumentasi dan kawalan. Okay. Kita ada juga tenaga mampan dan pengagihan kuasa. Kita ada juga diploma in autotronik. So kelima-lima program ni di bawah Jabatan Kejuruteraan Elektrik. So kita tawarkan dalam kata peringkat diploma. And then kita ada satu juga bidang iaitu program ijazah kejuruteraan elektrik. Kita buat program ini kolaborasi strategik dengan Institut Teknikal Melaka. Betul. Ini dah berjalan lah sekarang ni. Now kita untuk program ijazah ni pun sama, kita akan buka juga pengambilan dia juga tahun ini dalam pada bulan September lah. And then program diploma tadi ke-5 atau ke-17 program tadi saya boleh cakap memang kita masih lagi buka untuk application kepada semua pelajar-pelajar yang lepasan STM lah. Okay, kat sini. Okay, secara detail untuk program-program ni saya akan highlightkan di selepas ini mungkin apa yang ada dalam. Contoh saya ambil program mekatronik ni, dia berkaitan dengan boleh dikatakan yang sebelum ni kita bawa tajuk ni lah IR 4.0 dan juga IoT tadi. So which is program yang kata dia bidang yang sekarang ni keperluan dia sangat banyak. Maksudnya di industri terutamanya, di industri bukan di industri automation lah. So lepasan graduan daripada JMI ni memang dia punya peluang untuk bekerja lepas graduate ni lebih kurang dalam 96.7% employability rate. Okay. And then seterusnya yang ambil pilihan untuk peluang sama belajar tadi. Dekat situ kalau tengok di screen tu ada pendidikan IPTA technical,
kita awalkan atau di bawah IGMA juga, MARA, UMKL dan juga pendidikan di luar negara. Boleh transfer kredit. Okay, ini dari satu dikata peluang lah juga, dikatakan dipanggil apa, transfer kredit. Kurangan kredit, so maksudnya dia akan lanjut ke program ijazah yang mungkin ada beberapa tahun akan dikurangkan lah. Itu one off lah. Advantage untuk program-program yang berkaitan. Minta maaf saya tadi tanya soalan tapi termute pula. Kalau kata tadi merujuk pada soalan merujuk pada kenyataan bahawa boleh transfer kredit tu, berapa lama yang boleh kita jimatkan kalau kita transfer kredit? Berapa lama? 1 sem? 2 sem? Dia sebenarnya in terms of transfer credit ni dia berubahnya. Kalau kita kan berbanding antara different punya IPTA, tapi sebahagian kenapa boleh berlaku transfer credit sebabkan akreditasi tu. So kebanyakan program kita memang dah akreditasi baru MQA, E-Tech ataupun MBOT. So basically vertical transfer tu boleh berlaku dan for example dia boleh go up to 70%, tapi dia under articulation lah. For example dia according case to case basis, tapi untuk saya yang saya rekod yang paling tinggi dia boleh for GMI up to 42 credit hours. So imagine lah 42 yang paling mungkin untuk program kolaborasi yang saya cakap tadi, Bachelor of Electrical Engineering tu yang GMI kolaborasi dengan UTM ni, okay, untuk pelajar-pelajar daripada GMI lah, lepasan GMI daripada 5 program ni, ini saya bagi tahu direct lah, sebanyak mana transfer kredit tu. Kalau tengok kat sini program-program kita yang tertinggi adalah 39 kredit yang kita boleh transfer. So maksudnya lebih kurang dalam pengurangan dalam satu tahun. Maksudnya dia akan pergi kepada tahun 2. So mesti macam dalam 2 tahun setengah lah untuk sambung ke degree. 1 tahun tu banyak tu. Banyak. Betul, banyak itu tu. One off lah yang mungkin saya share lah. Sebab 39 kredit tu agak macam apa? Tinggi kan. Tinggi tu. So kalau kita tengok dekat sini, kalau mungkin untuk waris-waris, kita kata tahun lah transfer kredit tu mungkin susah kita nak quantify kan. So 1 tahun tu kita kata is quite 1 tahun 1.5 tu kita kata okey lah, boleh berjibatkan pasal lah. Okey, kalau kita tengok dekat sini, GMI berkolaborasi dengan UTM. Dari segi penganugerahan ijazah itu, siapa yang menganugerahkan? Untuk program ni memang proses pembelajaran kelas berlaku di GMI, itu daripada pensyarah daripada UTM dan juga daripada GMI, penggunaan fasiliti yang berada di GMI, and then almost kita punya untuk pengangguran ijazah tu daripada pihak UTM. UTM sendiri. Okey. Faham. Okey, teruskan. Okey, seterusnya kalau tengok kat sini, yang ini berkaitan dengan kurikulum kejuruteraan elektrik tadi yang saya mungkin lebih detail berkenaan dengan setiap program-program yang ada di GMI ni. Kalau tengok dekat sini yang saya ada 5 tadi, contohlah saya ambil mekatronik, kat sini dalam in detail program mekatronik ni, diploma ni, apa pelajar akan kata diterapkan atau syllabus yang ada. Kalau kita tengok kat sini, dia akan melibatkan PLC, robotik ni saya cerita robotik lah, tapi in detail ada programming dan sebagainya. Okay, kemudian kita tengok elektronik komputer ni. Okay, kat sini dia akan ada kecerdasan pembuatan juga yang terkini dan juga IoT kita masukkan during dia orang punya pembelajaran. Okay, and then proses instrumentation and control. Okay. Kalau cerita interface, orang tahu parent atau pelajar ni dia tahu yang ni melibatkan view dia oil and gas. Okay, so dia lebih banyak pada instrumentation, peralatan dan juga center kawalan dan juga SCADA. Ini pembelajaran dalam kita punya subjek-subjek lah. Okay, yang keempat, ini program yang paling diploma yang paling bongsu lah boleh saya katakan, autotronik ni, automotif dan juga elektronik, so gabungan ni. So it be quite unique
kenapa gabungan elektronik dan juga automotif ni melibatkan kenderaan. So it's level from the petrol punya kereta sehinggalah currently yang sekarang ni saya rasa umum dah tahu kenderaan elektrik lah. So kita akan cover that level tu, hybrid dan elektrik. So now kita pun dah ada satu kata yang terkini, kenderaan terkini iaitu kenderaan autonomous car lah, tanpa pemandu. Kita tengah kata develop. Kita punya pengajar dan juga pelajar kita going through that. And then yang terakhir adalah ini pun sama, sustainable energy and power solution, one of tenaga mampan kata. Okey, yang ni melibatkan secara mudahnya solar, hidrogen, fuel cell. So banyaklah secara detail ni. Okey. Kalau berkaitan dengan IR 4.0 tadi yang saya highlight tu, automasi, IoT dan juga sistem pintar. Yang ni kita embedded dalam kita punya kata lab dan juga during practical lah. Kebanyakannya pelajar-pelajar akan lalui proses selama 3 tahun. Contohnya program diploma ni. Pada tahun pertama tu dia akan which is the fundamental of every program tu yang kita ada. Dan tahun kedua tu dia akan menjurus kepada which is setiap program yang ada lah. So dia ada spesifik. Kita akan pergi kepada lebih advance lah. Dan tahun ketiga ni dia akan ada ketika dipanggil projek tahun akhir lah. So dia ada preparation of proposal dan juga execution. So fabrication until enter on the internship, latihan industri. Tu dia dah qualify lah untuk latihan industri. Dia masuk ke seterusnya adalah pekerjaan atau sambung belajar. So ini secara ringkas lah selama 3 tahun pembelajaran di JMI. Maksudnya kita untuk diploma Cik Tarikh? Betul, untuk diploma. Sementara tu mungkin sedikit selingan. Okay. Tuan-tuan perempuan yang berada di talian mungkin boleh di Facebook Live boleh tanya dulu soalan. Nanti saya akan ambil soalan untuk kita bertanya nanti kepada ahli panel. Cik Tarikh, sementara masih di slide ni, antara kebanyakan bidang yang ada sekarang, apa yang paling in demand di peringkat industri sekarang yang memang industri memang mencari pekerja? Dan antara banyak-banyak bidang yang mana yang paling in demand dan yang mana yang banyak orang kata apa yang boleh mendapat gaji yang lebih lah berbanding yang lain. Dua soalan kat situ. Soalan ni soalan yang orang kata selalulah parent pun tampil kalau consultation kan dia tanyalah. Kan kata saya kalau jawab nanti kan memang tim yang kat belakang saya dia kata nanti Asyik highlight program yang ni je macam tu. Nanti soalan ni doktor yang okey tak apalah saya boleh terangkan lah. Kalau kata orang kata apa evergreen punya program yang sepanjang ni kalau kita tengok sini di bawah Jabatan Elektrik ni is mekatronik lah. So mekatronik ni widely maksudnya gabungan antara mechanical dan juga elektronik boleh katakan. So one of program yang kata demand dia dan juga dari segi hasil graduan untuk bekerja lah. Tapi yang lain-lain the rest contohnya macam 4 ni dia ada uniqueness dia sendiri. Contohlah saya cakap instrumentation and control. Okay, instrumentation and control ni in certain pelajar atau parent dia akan tanya apa kelebihan proses instrumen ni. So kita akan tengok dia orang memang spesifik dia akan pergi ke untuk sambung belajar atau bekerja dekat area mana. Walaupun saya tak boleh katakan dia tak ada peluang. Adakah peluang untuk disambung belajar dalam bidang orang kata yang luar daripada instrumentation, dia nak pergi kepada design apa dia electrical, contohnya spesifik electrical teknologi. So kita memang tak ada masalah maksudnya untuk sambung ke bidang lain di bawah electrical jugalah, tapi tak spesifik pada instrumentation. Contoh that's why macam saya cakap tadi program di bawah bachelor electrical tu kita menerima pelajar-pelajar daripada walaupun bukan daripada luar program diploma JMI untuk enter by using diploma yang berbeza. Nanti kita akan buat semakan dan juga kata transfer kredit tadi.
Mungkin dia tak sama dengan pelajar kita tapi dia ada juga peluang untuk tu. Okey. Okey, yang ketiga saya nak highlight juga untuk program Autotronic lah. Autotronic ni memang kita tak nampak sekarang dia punya demand, tapi dalam masa orang kata 3 tahun ke depan ni, salah satu keperluan yang mungkin belum ada lagi, tak banyak lagi pakar-pakar yang berkaitan dengan Autotronic ni. So bila mana kebanjiran kereta-kereta elektrik ni dan juga hybrid ni, keperluan mungkin capacity specialist diperlukan. Yang ni kalau tanya saya lah, mungkin dalam satu bengkel sekarang ni, boleh kata bengkel atau workshop ni akan dibangunkan. Untuk site kita nampak kat situ untuk pakar-pakar untuk Autotronic. After sales lah. After sales punya service. Betul. And then selain daripada tu, yang the rest yang lain tu memang dia akan covered lah untuk sektor-sektor yang tertentu lah. Itu saya boleh share lah. Terima kasih Cik Tahrin. Sementara tu kedua-dua panel telah pun memberi pandangan dan kita pun dapat tengok secara jelas program yang ditawarkan, apa falsafahnya dan sebagainya. Bila saya go through website GMI, kita dapati memang program-program memang yang agak advance lah. So ada yang saya go through tu, ada yang tentang program tentang EV battery ya. Betul? Ya, betul. Tentang EV battery. Program Itu tu pun ada juga EV battery. So itu khusus jangka masa pendek tu doktor. Itu memang orang kata kita buka spesifik sebab dia melibatkan high voltage. So bila high voltage ni orang kata tak semua individu yang boleh handle. So di GMI kalau bila dah tanya ni saya terpaksa kupas sikit EV voltage ni kenapa kita patutnya dah sampai kat slide tu lah. Daripada 22 Advanced Technology Center ni, salah satu center tu yang nombor 1 tu, 01 tu adalah GMI Autotronic. New Energy Vehicle tu. Ni saya kata Cik Umar dah cerita ni 22 Advanced Technology Center kan. Semua. So, bila cerita pasal EV ni, kita adalah salah satu certified center lah untuk International Motor. Sebenarnya bila kita katakan bila kita kata 20 advance ni, sebenarnya dia bukan biasa-biasa punya center. Betul. Ni memang basically high investment lah yang JMI letakkan. So pelajar ni berpeluang secara langsung praktis menggunakan teknologi yang terkini lah. Contoh for example kita nampak Tesla. Betul, kita ada kereta Tesla dalam kita punya lab kita. So saya masuk JMI pun saya agak iri hati lah. Dulu tak ada peluang lah. Okey. Sementara tu kita pause kejap untuk kita melihat beberapa soalan daripada viewers. Sebelum kita bincang lagi untuk sekarang. Boleh. Okey, ada soalan daripada Puan Halimatul Saadiah. Boleh dapatkan nombor telefon PIC JMI? Ada banyak benda nak tanya ni. PIC JMI. Wow. Team JMI macam mana dia respon? Ni boleh ni head of department. Bergantung kepada soalan lah. Saya boleh bantu untuk channelkan juga, tak ada masalah doktor. Kita tengok nanti di bahagian mana dan juga maksudnya keperluan apa daripada pihak Puan tadi tu untuk kita bantulah. Mungkin boleh Cik Tahrin, mungkin kita boleh letak dalam chat sekiranya tak keberatan, mungkin tim JMI boleh letak dalam chat untuk bantu Puan Halimatul lah untuk dapatkan nombor PIC yang sesuai untuk menjawab soalan. Okey, mungkin tim marketing JMI lah kot. Boleh minta. Mungkin boleh letak PIC tim marketing kat situ. Okey, soalan seterusnya daripada Puan Hani Adisalam. Kalau sambung degree kat UTM pun boleh dapat transfer kredit ke tuan? Boleh. Dia nak sambung degree di UTM, pelajar daripada JMI ke? Dia nak tahulah juga. InsyaAllah kita kalau pelajar daripada JMI by default. Kalau diploma daripada JMI untuk enter that program yang saya cakap tadi, yang kolaborasi tadi, memang kita akan ada transfer kredit. Tapi kalau direct pada UTM yang ni saya rasa sebenarnya need to
Sebenarnya UTM. senang je. Basically kalau nak transfer kredit ke UTM, sebenarnya kena akan pelajar tu perlu minta lah satu summary, structure summary from JMI. So JMI akan keluarkan satu summary. Basically dia akan listingkan semua cost yang ada JMI. Dan satu lagi kena dengan transcript lah. So ni kita akan bagi kepada pihak UTM untuk dia orang semak. So again dia akan semak mana yang courses yang setara dengan UTM. Satu dia akan tengok pointer jugalah. Pointer tu ada dia punya minimum pointer, I think dalam 2.0 ke, baru transfer credit tu akan berlaku. So macam mana pun jangan risau sebab JMI semua program ni telah diakreditasi bawah MQA. So maksudnya dari segi transfer tu mungkin tak ada masalah lah. Cuma dia akan tengok mana yang subjek yang setara dari segi credit hours dan juga dia punya content. Dan satu lagi dia akan tengok dari CGPA lah. 2.0 ke baru dia boleh transfer individual punya subjek. Tu cara je lah. So kena minta summary structure from pihak JMI dan juga dari segi transcript untuk transfer kredit ke mana-mana universiti lah. Tu jawapan saya secara amnya lah. Baik. Maksudnya jawapan ni boleh lah. Ya? Boleh. Boleh. Seterusnya, anak saya dah dapat tawaran belajar kat GMI ni, nak tukar kos boleh ke? Macam mana? Secara dia dah dapat tawaran lah untuk belajar di JMI. Cuma sebelum dia enter tu so far tak ada masalah untuk kita tukar. Dia ada yang kata waktu period yang membolehkan dia untuk tukar kepada diploma lain lah, supaya dia tidak mengganggu. Kalau contohnya dah dalam hampir satu semester tu memang kita tak benarkan lah untuk tu. Tapi di awal ni masih lagi ada dengan syarat juga kekosongan pada program yang hendak ditukar tu. Kita tengok sebab program kita ni sekarang ni tengah orang kata kita tengah counter lah untuk ada certain tu kita dah close. So kalau tu cepatlah boleh contact tadi juga our team daripada pihak admission atau marketing section tadi untuk buat orang kata consultancy untuk tukar. InsyaAllah kita bantu. Satu lagi kalau nak tukar tu I think maksimum semester kedua je. Sebab again kebanyakan kita punya courses kat JMI ni semester 1 dan 2 dia agak sama. Similar. Bergantung lah, bergantung kepada contohnya electrical dia ada certain yang kita akan tengok. Kalau saya suggest lah kalau belum masuk lagi, belum start untuk intake Julai ni, untuk masukkan Julai ni tukar cepat. Boleh. So tukar secepat mungkin. Tapi janganlah tunggu sampai ke semester 3 buat tukar tu agak sukar lah. So pada awal tu kalau kata rasa macam tak kena dengan program tu, nak tukar awal. Tu nasihat saya lah. Okey, saya baca soalan. Terima kasih atas jawapan tu. Maksudnya boleh dengan syarat-syarat tertentu lah. Okey. Seterusnya saya nampak ada dah jawapan daripada tim JMI, ada beberapa dah. Mungkin saya boleh bacakan seterusnya. Berapakah harga kos pengajian di JMI? Okey, kita belum lagi ke soalan tu tapi dah ada orang tanya. Mungkin boleh jawab secara generik kat situ. Macam mana? So again dari segi tuition fee tuition fee dalam tuition fee ke? Tuition fee dalam yuran pengajian. Bahasa Inggeris kan? Yuran pengajian dalam 28 hingga 33,000 lah. Untuk Untuk 3 tahun pengajian. Itu untuk yang tuition fee saja. Tu je. Kalau yang lain tu yang berkaitan dengan hostel dalam RM150 sebulan. 900 untuk satu semester. 900 untuk satu semester. Kalau degree berapa? Degree untuk program JMI UTM ni 69,000, hampir 70,000 lah estimation. 70,000. 70,000 itu termasuk sekali dengan pelbagai lah. Okey. Kemudian soalan seterusnya untuk pelajar perempuan kos apa yang sesuai telah dijawab. Kos sustainable energy itu macam mana tuan? Okey, alright. SCPD. Okey, sustainable energy.
Tadi saya highlight lah. Yang ni apa kalau dari segi general tadi, sustainable energy ni tenaga mampan dan juga apa kita panggil dalam masa Renewable energy yes. Untuk cost sustainable energy ni boleh buka slide tadi tu berkaitan dengan SEPD. Sama singkatan dia SEPD lah. Program ini lebih spesifik. Kalau senang secara umumnya kita panggil peralatan-peralatan yang melibatkan yang contohnya saya cakap tadi solar, tenaga baru yang kita boleh cakap hydrogen, juga fuel cell. Dekat sini pelajar-pelajar akan didedahkan juga dari segi fundamental, dia perlu juga tahu electrical dan elektronik punya principle lah sebelum dia enter on the core punya sustainable tadi yang part of sustainable energy. And then berkaitan semester 1, kalau saya nak ceritakan daripada semester 1 punya subjek, itu berkaitan dengan electrical dan elektronik. Selain itu sedikit pengetahuan tentang kata sistem dari segi diagram dan sebagainya lah. Yang ni kena kita terapkan lah juga. Bila soalan ni bertanya, dia akan melibatkan juga adakah pendidikan teknikal dan juga non-teknikal tadi. Saya boleh relatekan lah juga. So tak ada masalah datang daripada mana background. Yang seterusnya pada tahun 2 dia akan melibatkan subjek-subjek yang melibatkan itu installation solar, lepas tu how to calculation untuk measurement, untuk development untuk solar punya panel dan sebagainya. In practical pun kita akan buat. Kita memang ada kita punya orang kata solar punya ni, kalau tengok dekat slide peralatan tu, mungkin Cik Umar boleh scroll. What? Kalau tengok page last punya before. Just lagi. Okey. Offset. Atai. Yes. Okay, alright. Okay, yang tadi. Okay. Kalau tengok dekat sini, ini adalah equipment yang ada. Okay, next semua. Next. Yes, dia ni. Okay, ini antara yang saya cakap tadi, solar system tu lah yang berada di JMI. So kita memang ada orang kata physically panel yang kita letakkan. Ini kita bagi pendedahan lah kepada student. Kita punya tenaga pengajar memang kita ada lebih kurang 2-3 orang yang ada pelbagai sertifikat persejilan profesional untuk handle untuk connecting solar system ni lah. And then selain daripada tu kita ada juga kit-kit latihan iaitu photovoltaik ni. Kita ada pelbagai wind, H2, hydrogen, PV dan juga professional kit ni. So ini semua yang ada kita masukkan dalam subjek-subjek pembelajaran pelajar yang memasuki program diploma sustainable energy ni lah. Selain daripada itu smart grid professional kit yang ni which is how to use dan juga how to measure, semua kita akan ajar. And then apa yang uniknya juga pelajar bila saya tadi saya berkaitan dengan projek tahun akhir tu lah, dia akan come out dengan one off satu projek yang melibatkan sustainable energy ni. So antaranya contoh yang terkini kita ada buat how to convert daripada energy tu, daripada orang kata kinetik tu terus kita dapat dari segi power to generate. In term of, and then kita boleh nampak some system tu berfungsi secara visual based on anything yang apa yang kita nak dapatkan lah dari segi output dia. Output dia contohnya kita nak dapatkan tenaga berapa kilopascal yang dengar yang keluarkan dan sebagainya lah. Ini one off. Kalau nak tanya detail berkenaan dengan subjek tu boleh tengok juga dekat kita punya website. Ada. So maksudnya ada penerangan ke website kat situ lah. Okey, seterusnya masih lagi berkenaan soalan waris-waris lah kan. Basically, macam mana dengan syarat
loan MARA untuk isi rumah. Dia ada syarat isi rumah tak? Pendapatan isi rumah lah maksudnya kat sini. Dari segi Untuk loan syarat MARA. isi rumah tu ada, tapi sebenarnya kena tanya directly lah dengan bahagian MARA lah. Saya mungkin boleh highlight untuk loan MARA ni, isi rumah ni salah satu daripada program tadi. Ini saya tanya berkaitan dengan program lah. Program-program kita ni dia ada requirement ni lah. Contoh program di bawah ETEC lah. Bukannya kalau dari segi syarat SPM, which is dia perlukan IMAX, perlukan kredit. Atau ada certain program kita yang daripada 17 tu ada juga yang PAS MAT pun dia boleh apply untuk requirement dia. Kalau in detail tu nanti saya akan minta tim marketing kita boleh share juga Mostly 4 kredit lah. Tapi yang paling utama tu adalah mathematics dengan dalam satu ataupun 2 subjek sains. Untuk isi rumah memang boleh tuan-puan boleh kata cross check sebab nak kata sebab nak kata saya julat tak boleh sebenarnya. Again dia kena ikut kepada net income lah. Dari segi bilangan anak-anak macam mana kan. So itu memang kena check dengan bahagian loan MARA. Tapi pembahagian dia masih lagi lah. Sedikit tentang soalan ibu bapa lah, walaupun tak tertulis kat sini. Mungkin saya mewakili lah kot. Boleh bagi soalan yang tipikal sebenarnya ditanya, sebab kita mengetahui bahawa institusi MARA ni seperti MRSM dan sebagainya selalunya melahirkan pelajar-pelajar yang cemerlang kan, ramai yang semua A dan sebagainya. So kita faham bahawa beasiswa itu semakin limited dan sebagainya, tetapi ada waris-waris dia kebanyakan nak melihat anak ni cemerlang dan pergi melanjutkan pengajian di luar negara. So kalau kita tengokkan di dalam website JMI sendiri ada 2 program yang boleh memberi peluang kepada pelajar untuk belajar di Germany, tak salah saya. So satunya ialah tentang program Pro University Germany, dan satu lagi ialah program tak salah saya tentang vocational something. Something to do with vocational. So mungkin boleh terang sikit tentang kedua-dua program tersebut dan apa level dia, adalah level Pro University dan peluang untuk melanjutkan pengajian di universiti di Germany dan seterusnya. Ada tak berapa kos yang terlibat? Yang tu yang bermain di fikiran ibu bapa sebenarnya. Berapa kos yang terlibat? Adakah bantuan-bantuan yang disediakan untuk menyambung pengajian ke luar negara? Mungkin saya serah pada para panel untuk jawab. Okay, so sebenarnya yang program yang terutamalah yang kita untuk kelanjutan pelajaran ke Jerman University lah, terutamanya again JMI lah. So JMI sepatutnya ke Jerman lah. So antaranya program pertama adalah program A-level yang kita sediakan, I think dalam 1 tahun setengah. Tapi yang paling penting untuk sambung belajar universiti ni adalah dari segi bahasa lah. So after A-level dia complete, dia kena tambah dengan program bahasa. Yang tu saya kata sebagai bridging tu lah. So antara syarat-syarat MARA kenakan lah yang untuk dapatkan lanjutan pelajar ke negara untuk mengambil language course, ataupun kalau pernah dengar kena dapatkan up to C1 punya level untuk teruskan pengajian di Jerman. Itu adalah salah satu. And of course kita pun ada juga yang kita punya diploma, program kita yang ada lanjut terus ke Jerman juga. Tapi cuma again bila berkaitan dengan diploma program ni bukan semua universiti yang terima. Ada universiti yang ada direct MOU dengan JMI yang membolehkan pelajar ni untuk teruskan pelajaran di Jerman. Dan again syarat yang sama juga dikenakan dengan A-level, kena ada German language proficiency C1 tu. So mostly after diorang dah settle dengan A-level ataupun D1, dia akan ambil program bahasa selama 1 tahun. Kita beri peluang selama 1 tahun untuk diorang belajar bahasa Jerman dan ambil dia punya exam dia C1. Tapi again for A-level kita memang adalah consistently lah, setiap tahun kita akan hantar student ke luar negara. Dan untuk diploma ni again kita tengok to year basis lah. Tapi dari segi for example kerjasama dengan diploma ke Jerman tu memang ada.
Okay, so again, this is basically antara dua program yang terutamalah untuk lanjutan ke Jerman. Tapi of course yang paling biasa adalah ni lah A-level punya program. So this is basically the two pathway lah ke German University. Bolehkah saya jawab macam tu? Okey, terima kasih Tuan. Okey, seterusnya berkaitan tentang kos lah. Kita difahamkan bahawa beberapa negara seperti salah satunya ialah Germany, yang mana kita faham bahawa untuk undergraduate ataupun degree level sama ada no tuition fees ataupun minimal tuition fees. Antaranya ialah Germany, France dan few lagi Finland dan sebagainya. So, untuk Germany sekiranya katakan sama ada pelajar tersebut datang daripada program Tajaan Mara sendiri ataupun privately funded untuk pergi melanjutkan pengajian melalui JMI ke Germany. So berapa kos selalunya di peringkat undergraduate tu sendiri? Okay, so I think keunikan belajar di Jerman adalah dia punya yuran pembelajarannya tak ada sebenarnya. Dia adalah free education. Tu mungkin antara benda-benda yang I think jadi penarikan utama lah in terms of belajar di sana. Cuma dari segi cost untuk cover living expenses dengan accommodation sajalah. So again ni adalah in terms of costing. So costing ni again dia kena ikut pada syarat-syarat embassy lah yang dia akan kalau berdengar block account, okay? So this is the things yang kena cover lah. So again dari segi costing sepatutnya dia adalah free. Okay. Cuma ada bahagian-bahagian lah macam area di Jerman yang akan kenakan sedikit bukan tuition fee lah, macam overhead fee. Tapi secara amnya kebanyakan universiti awam di Jerman dia tak kenakan sebarang fee kepada student yang semada di luar negara pun dia tak akan kenakan. Adakah pelajar dibenarkan adakah visa yang diberikan, visa pelajar tu membenarkan pelajar untuk bekerja di sana secara part time? Okay, so dari segi visa ni again bila student ke sana dia kena state lah. So untuk visa bekerja adalah lain lah. dia ada syarat-syarat je yang dikenakan. Dan kadang-kadang ada juga yang pelajar yang bekerja. Dia ada sediakan program-program di kampus lah. So sama ada for example dia nak ambil part time, job time sama ke. Okay, tapi bukanlah visa bekerja lah. Kalau visa bekerja ni dia lain. Part time boleh lah. Adakah part time tersebut dapat cover cost of living dekat Germany? Okay, so for me yang I think syarat utama yang Jerman kenakan adalah dalam 992 euro saja per month in terms of visa. So ni yang mungkin minimum yang ni lah German government kenakan supaya ada amount dalam account student tu. So again dari segi living expenses ni dia bergantung kepada tempat. So for example kalau dia pergi ke high industry punya area, for example ke area Munich ke Bayern, mungkin sedikit mahal. So again kena strategi lah. So again kalau dia pergi ke arahnya area kampung sikit, dia punya expenses dia murah sikit lah dari segi dia punya accommodation dia. Okay, sebelum kalau nak tanya detail tentang fees tadi, kita punya pecahan macam contohnya preparation untuk pergi ke Jerman tadi, itu melalui student private lah. Yang saya highlight ni untuk private. Saya letak maksudnya put on site is YTP program lah yang MARA ni. Tapi kalau private student untuk program dipanggil German A-level preparation ni, so kita ada lebih kurang dalam 4 semester. Maksudnya in total yuran pengajian saja dalam 42,000. Itu A-level untuk A-level. Okay. And then campur juga berkenaan dengan hostel fees dan juga ini kalau dia menginap di hostel dan juga pelbagai semua tu, dia akan menjadi kepada in total 55,600. Ini di sinilah. Tapi di Jerman dia berbeza sikit lah. Betul. Ini saya boleh beritahu lah. Okay. Untuk program-program TVET kan, kalau kebanyakan di institusi TVET tu ataupun di institusi TVET yang ada di Malaysia, ini kita kembali ke Malaysia balik, bukan di sana. Okay. So ada setengah tu bila masuk institusi TVET ni ada yang dapat allowance.
dan sebagainya. So macam GMI, apakah bantuan-bantuan yang diberikan kepada pelajar yang masuk aliran TVET? Bantuan tu maksud dari segi untuk iuran pengajian lah. Iuran So, pengajian ke maksudnya ataupun apa-apalah bentuk bantuan, mungkin bantuan daripada funder lain ke dan sebagainya. untuk yang ni, contohlah berkenaan kita dalam usaha untuk kita mempelbagaikan. Maksudnya kita daripada memanglah kita berterima kasih kepada pihak MARA terutamanya yang sentiasa membantu maksudnya GMI lah dari segi penajaan pelajar dan sebagainya, dari segi allowance. Okay. GMI juga sedang melakukan inisiatif sebenarnya. Kita ada maksudnya daripada awal tadi penciptaan kolaborasi dengan pihak industri. So industri yang bersama dengan kita dari segi German industri dan juga MNC. Okay. So yang terbaru ni kalau tengok, kalau lihat baru ni masa program MARA, sambutan MARA 60 tahun. Kita ada war-warkan jugalah yang kita ada juga mendapat kerajaan daripada one of MNC punya company kat situ. So kita ada beberapa sumber lah. Ini saya cakapkan daripada yayasan juga kita sedang berusaha untuk dapatkan dan kita ada beberapa company yang memang dah memberi GMI dan juga kita sedang kita tengah mencari pelajar-pelajar yang sesuai lah untuk kita dapatkan untuk kita taja dia orang. So kita ada 2-3 company daripada Jerman yang telah memberi bantuan dan juga MNC, company-company multinational yang kita telah buat perjanjian untuk menyediakan bantuan kepada pelajar-pelajar di GMI juga selain daripada loan MARA, pihak MARA yang kita tahu PTPN dan KDSP juga dan sebagai dan dari segi yayasan-yayasan yang lain lah. Okey. Baik. Okey, kita pause kejap. Ada beberapa soalan lah daripada viewers, mungkin saya boleh bacakan. Yang pertama, tak banyak dah ni soalan. Untuk pelajar perempuan, kos apa yang sesuai? Kos apa yang sesuai? Untuk student perempuan. Okey. Mungkin saya boleh bagi sedikit penerangan untuk jabatan mekanikal lah. Tadi banyak sentuh elektrikal lah. Mungkin boleh sentuh program-program yang bersesuaian lah untuk Cik Umar tadi mungkin boleh cerita pasal mechanical sikit sebab tadi dah banyak on E&E kan. Ini mungkin saya terang sikit lah. Untuk manufacturing dan mechanical. Slide dia jauh sikit ke bawah ni. Ya, saya tunjuk. Okey. Sekejap Okey, mungkin saya terang sikit lah. So basically macam mana kita hasilkan program kita lah. So how basically sebenarnya dia tak adalah mana satu program yang terbaik. Sebenarnya semua program ni adalah terbaik sebab semua dia saling melengkapi. Dia ada ekosistemnya lah. So for example, yang ni antara for example macam mana nak terangkan how kita hasilkan program kita di mechanical, dia adalah berdasar kepada manufacturing lah. So for example, phase conceptual daripada creativity, betul kita hasilkan, kalau nampak slide ni, nombor 2 adalah prototyping, and then mass production, dan sekali kepada precision quality. So ni kita nampak secara amnya di industri, and from this kita create kita program kita lah. So again untuk MED ni kita ada 3 main section lah. So saya sebenarnya bawah manufacturing and management, dan juga ada lagi dua section lah, industrial mechanical design dengan precision manufacturing and assembly. So macam mana kita sesuaikan section ni kepada yang slide yang sebelum adalah macam ni lah. Okay, so saya saja highlightkan gambar kereta Mercedes So hopefully boleh relate. So again kita ada 3 section. So for example kita ada design, development, manufacturing management dengan precision machining. So ni adalah in terms of section yang ada di mechanical dan macam mana kita create the program lah. So setiap section ada program masing-masing. For example kita nampak design development. So ni antara program yang mungkin kalau kata pelajar perempuan agak menarik. So ni lebih pada creativity. So for example kita buat conception
kita createkan idea macam mana kita create satu produk. For example, kita akan lukis kereta. And satu lagi macam mana kita nak hasilkan prototype kereta tu. Kalau for example pernah tengok ke car show, kita ada macam prototype car. So ni antara program yang menghasilkan this type of prototype. So again dia sangat kreatif, estetik. Okay, so I think kalau pelajar perempuan nak masuk ke this section, saya macam agak recommend. And satu lagi kalau tengok kat nombor 2 ni, manufacturing and management, so nampak agak menakutkan. So macam industri, factory nampak keras. Tapi jangan takut, jangan khawatir. So dia ni lah semakin lama semakin lembut. Sebab kenapa? Sebab introduksi teknologi otomasi. So kebanyakan kerja-kerja yang berat ni sudah di take over oleh pengenalan aplikasi robotics, conveyor dengan controller. Okay, so again saya nampak trending I think like 2-3 years semakin banyak pelajar perempuan yang sudah mencuburi bidang manufacturing sebab the nature tu dah semakin berubah. Satu lagi di AI, programming, banyak kita dah embed dalam manufacturing management. Nanti next slide saya akan tunjuk secara terperinci apa dia. And yang ketiga adalah precision machining quality. So again nombor 3 adalah the uniqueness lah. So again bila kita nampak Jerman, kita nampak dia punya performance. So performance ni macam mana kita translate melalui precision machining and quality. So for example pelajar-pelajar ni dapat belajar banyak dari segi macam mana Jerman ni hasilkan satu produk. So kita tahu bila kita beli kereta Mercedes dia boleh tahan lama. Okay, so kakak saya pernah beli kereta Mercedes, dia almost dah 11 ke 12 tahun lagi, masih lagi bertahan. So kenapa? Dia because of German engineering. So macam ni cara kita introduce dalam kita punya program. So again, dia tak ada mana yang terbaik, semua adalah yang terbaik, tapi sebab dia saling melengkapi. So this is basic kira-kira satu ekosistem, okay, untuk kita industri. Okay, secara terperincinya, okay, so ni lah ni agak punya detail lah. So kalau tadi ada 3 section, Industrial Mechanical Design, IMD, Manufacturing and Management, tu saya lah. And satu lagi Precision Machining Assembly. So nampak situ for Industrial Mechanical Design, nampak Industrial Design dengan Industrial Product Design. Okay, so ni adalah segi kreatif. Okay, so siapa yang suka melukis, siapa yang macam suka berangan, mungkin boleh masuk dalam Industrial Design, konsep. Okay, so kalau for example you nak hasilkan satu produk, you kena ada idea. So dalam program ni kita akan train kita student kita untuk lahirkan idea yang bernas, okay, untuk hasilkan satu produk. Dan seterusnya satu lagi program bawah Industrial Mechanical adalah Industrial Product Design. So ni for example daripada konsep tu kita nak hasilkan produk yang physical untuk test, ataupun nama dia adalah prototype. Ni adalah step-step menghasilkan produk. Okay, setelah kita dah settle dah prototyping, now kita nak jual, betul? So macam mana kita jual, kita kena tengok dalam section kedua adalah manufacturing. So nampak manufacturing management sebenarnya adalah program yang berkaitan dengan business oriented. For example dalam tu kita ada pembuatan. Okay, sekolah pembuatan kita ada smart manufacturing, industry 4.0, and kedua kita ada industry quality engineering. Okay, so kita kena tahu macam mana kita nak buat barang tu. Yang kedua macam mana kita nak jaga quality dalam program quality engineering, lean manufacturing system. Masuk IQ ini adalah program yang banyak perempuan, very feminine punya side of program. Mungkin dia punya PC pun adalah Miss Nur Syakir pun ni. Again pembuatan pun the PC pun adalah daripada ni lah kalangan pekerja wanita kita. And last kali adalah machine tool maintenance. So ni adalah 3 aspek yang penting dalam manufacturing. So lepas kita dah settle ke punya business, dan satu lagi kita nak make sure cara hasilan tu dalam keadaan yang berkualiti, precision machining and assembly. So ni adalah CNC machining and precision. So again kita akan ajar student kita di yang untuk section yang ketiga ni kepada mesin-mesin yang very advanced yang kita akan apply di industri. So untuk saya yang menjawab pada soalan tadi, mungkin antara program yang bersesuaian sama ada dia boleh ambil yang industrial design ataupun industrial product design pun again is quite feminine. And satu lagi mungkin boleh masuk dalam industri ni yang manufacturing management, ada program pembuatan ataupun ada program industrial quality and engineering. Mungkin ni antara program yang saya recommend lah kepada pelajar-pelajar perempuan. So again sangat menarik, okay, sangat I think sangat relevan, dan kebanyakan program-program memang kita ada direct kolaborasi dengan industri. For example kalau kata pembuatan ni kita dengan Bosch Restaurant,
And of course kalau quality engineering kita pun ada kerjasama direct dengan ZAIS. Dan of course kita juga dalam program ni kita tawarkan sijil sijil kompetensi. Yang ni sangat-sangat penting. Yang ni yang akan membezakan graduan-graduan yang akan apply untuk kerja nanti. For example, kita dalam IQE kita ada bagi, for example pernah dengar Green Belt Six Sigma. So ni antara sijil-sijil kompetensi yang kita tengah bina untuk pelajar. So kan yang penting adalah minat. So bukan saja minat, kena kita pastikan minat kita ni kena ada hasil. Cik Umar, secara ringkas, antara ketiga-tiga bidang ni ataupun ijazah ataupun diploma ni, yang mana yang paling in demand in the industry sekarang? Okay, so basically of course lah in terms of dia semua demand. Tapi dari segi dia punya section lah. So again the biggest section tu adalah dalam bidang manufacturing management dengan precision machine. So again saya bukan nak ketepikan design. Design ni penting untuk hasilkan produk. Tapi kalau ikutkan dari segi pecahan, so mungkin saya lebih tunjukkan saya ada punya ni. Sekejap. Ni antara lab-lab je lah yang kita ada kat JMI. Kalau berpeluang hujung minggu ni boleh datang tengok sendiri. So we spend a lot millions untuk this lab. Hujung minggu ni boleh masuk tengok lab ke? Boleh. Kita ada buka setengah lab untuk parents ke nak tengok sendiri . So tak adalah menipu kan. Ya, kalau slide ni boleh sembang kan. Tapi ni betul boleh masuk dan tengok lab kita. Okay, so for example kalau sini kalau tengok sini alamak. Okay, so dalam sektor ni lah, so again in terms of kerja lah dan untuk pembuatan elektrik. So again in terms of manufacturing and management lah, antara yang paling tinggi lah sektor. Okay. Inilah ni otomotif, tenaga minyak ni. So ni antara apa? So again in terms of yang untuk saya lah yang paling senang untuk cara general ambil yang program-program yang general lah. Tapi again general ni kadang ada student yang minat nak kreatif tu. Saya tak ni lah, saya okey je nak pergi ke arah AMD. Tadi Cik Umar cakap kata setiap program ni dia ada professional cert sebagai tambahan sebagai value added untuk dia pergi minta kerja. Adakah program professional ni throughout semua program diploma sama ada di bawah ENE pun ada juga professional cert yang ditawarkan as part of? Rasa under ENE, for example under ENE pun kita ada tawarkan certification phase 2 Betul. Kalau tengok tadi daripada 22 Advanced Technology Center tu, daripada situ kita dah lihat dah setiap program diploma yang ditawarkan di JMI ni memang kita akan embeddedkan, kita akan dapatkan dipanggil professional cert bagi pelajar-pelajar kita untuk dikata sebagai added value lah, tambahan sebelum dia bergraduasi. So means kalau dia kata ni kita tak ada paksaan, tapi which is opportunity untuk dia orang ambil dari segi during dia orang belajar dekat sini, compare kalau dia ambil di luar memang agak berbeza lah dari segi yuran untuk masukkan untuk sijil profesional ni. Selain daripada itu, macam Cik Umar cakap tadi, saya boleh highlight juga certain demand dalam industri yang keperluan dia memang ada. Dia akan menambah lagi dari segi tadi macam kita dah highlight juga tadi yang bertanya dari segi gaji tadi kan. Mungkin akan membezakan gaji dia. Maksudnya yang fresh graduate atau ni yang ada sijil profesional ni akan berbeza. Ini one of nilai tambah lah kepada pelajar-pelajar JMI. Dia sangat in demand lah. So for example kalau tengok dalam slide ni dalam kejuruteraan quality kalau tengok kerjasama industri tu kita memang ada persetujuan green belt. So again bila ada pelajar yang tak dapat, for example kita ada kuota je lah, taklah macam kadang tapi I think right now kita increase quota. So ni sangat-sangat in demand sekarang ni persijilan. Again tapi bezanya mungkin kenapa yang macam Cik Tahir cakap tadi, kenapa dia beza sebab most of the training kita dah embed dalam kita punya program. So maksudnya dia hanya mungkin akan bayar dia punya sijil saja. Untuk ambil untuk exam ataupun kalau ada dana kita akan cover sekali lah untuk soal persijilan dia. Okey, terima kasih
kita pause kejap untuk final round. Baik. Jadi ada dua soalan daripada Waris. Tadi kita sebut tentang elang belajar dan sebagainya tu. Cuma soalan dia tentang asrama, tempat makan kat asrama. Okey. So ada mungkin cerita sikit. Okey, saya bagi tok gambar gambar atas sekali tu. Ya, mana? Ni gambar. Okey. Okey, tadi ada saya cerita awal pasal asrama. So again, I think JMI ni agak unik sebab dia jarak antara asrama dengan tempat belajar agak dekat, tak jauh. Cuma ada ada jalan kat tengah ni, juga ada guard lah yang akan kawal sila trafik. So senang dari segi perjalanan antara pelajar yang warna merah ni. Bangunan merah adalah dia punya asrama dia. Dan kebanyakan student kita memang full 3 years memang kebanyakan akan duduk di asrama. So kita ada kapasiti yang cukup untuk pelajar-pelajar kita duduk dalam kampus. So again sangat mudah. So tak adalah alasan orang untuk datang lewat kelas lah. Okey. Dan satu lagi di asrama kita sediakan juga kafe untuk lelaki dan perempuan. Dan satu lagi menarik di asrama kita kat tengah kau nampak tu ada surau masjid. Yang boleh Jumaat boleh sembahyang Jumaat terus kat situ. Kalau nak pergi kelas tu kena ada kenderaan ke tu? Ataupun Tak perlu. Tak perlu, jalan kaki je. Oh, jalan kaki je? Boleh. Okey, dia walking distance lah. Ya, sangat walking distance. So saya pun kadang sembahyang kalau kita tengok ke tengah ada masjid, saya pun jalan je daripada bangunan yang warna biru tu ke asrama. Okay, kalau katakan tahun 1 pelajar yang awal-awal masuk kan fresh tu, tak ada masalah lah kalau tiada kenderaan tu, doktor. Means dia keluar guard post daripada hostel, masuk guard daripada akademik. Dia boleh berjalan je, insyaAllah. Kalau kecuali dia tertidur lah kat hostel kan. Kalau dia ikutkan tak ada masalah untuk pergerakan. So pada hari terbuka tu pada hari Ahad ke Sabtu? Sabtu. Hari Sabtu. Kami buat pada hari Sabtu 13 hari bulan 6 2026. Maksudnya pukul 9 pagi hingga 5 petang. So bertempat kebanyakan program atau aktiviti akan bertempat di Dewan Besar lah, Dewan Besar Hala. Nanti ada cosplay lah, music fest. Ada banyak aktiviti yang dalam kita buat untuk SPM Liber. Dan juga kita memang mengajak lah kepada ibu bapa dan juga pelajar-pelajar, adik-adik yang ada untuk mengetahui. Terutamanya nak tahu, tadi ada soalan kata saya suka tertarik perempuan nak masuk kos mana kan. Saya kat situ dia ada juga kena tengok juga dia punya minat juga kan. Kita tak boleh nak paksa, tapi kita boleh orang kata lihat macam mana apa yang berada secara orang kata environment environment di JMI, peralatan dan juga the machine, senang nak explain. Kalau datang lagi menarik lah. Boleh tengok sekali dengan asrama ke hari Sabtu ni? Boleh. Untuk tengok asrama. Boleh. Kita akan aturkan lah. Maksudnya atas permintaan. Okey. Kita buka lah. Ada masalah. Okey. Ini merupakan soalan penutup forum kita lah. Kita pun dah bersiaran hampir jam setengah dah ni. Jadi mungkin saya bagi peluang kepada setiap panel untuk menyampaikan sesuatu kepada waris ataupun pelajar yang masih ragu-ragu lagi nak mai ke JMI ni. Mungkin dimula dengan Cik Tahrim dulu. Alright. So terima kasih sekali lagi. Mungkin kita dah sampai ke hujung. Banyak lagi sebenarnya kalau kita nak kongsikan, tapi saya rasa mungkin dalam masa yang macam ni mungkin kita kena limitkan lah untuk kita share juga info-info yang berkaitan tentang JMI daripada saya pada pelajar-pelajar yang saya rasa SPM dan juga daripada MFM yang sedang buat pilihan untuk jurusan program diploma atau ijazah yang ingin dilanjutkan pelajaran nanti. Kita jangan hanya memilih bidang-bidang yang orang kata popular saja,
Tapi pada orang kata bidang yang mempunyai ada future dan juga yang kita lihat sekarang ni lah, apa yang kita tengok keperluan masa akan datang. So dari segi yang popular ni memang banyak lah boleh dikatakan. Tapi yang kita tahu ini bidang yang orang kata keperluan masa akan datang. Dan juga saya mengharap daripada orang kata perkongsian ni dapat juga kita ketahuilah juga some gap antara orang kata institut pengajian yang teknikal dan juga yang lebih kepada theoretical. So kat sini one of beza lah apa dia yang kita bawakan atau kita orang kata kita jalankan lah, kita tawarkan untuk program-program di JMI ini. So akhir kata saya bagi pihak saya mungkin saya mohon maaf kalau ada sebarang kekurangan dari saya sendiri, and then some kata-kata mungkin segala yang mungkin di sini bukan satu permulaan, tapi titik kita berakhir itu adalah titik yang paling orang kata bermakna dalam hidup kita. InsyaAllah buatlah pilihan di tangan anda. Okay, saya tambah sikit lah. Okay, untuk saya mungkin again untuk engineering. So again for me diploma jangan pandang enteng. For me diploma is the best approach untuk engineering sebenarnya. Sebab again diploma dia beri banyak pendedahan pelajar in terms of practical. So for example hours kita spend dengan, kalau kita banding dengan degree, kalau diploma ni banyak masa kita dengan mesin, kita kenal dengan mesin, and then kita practice. So in terms of apa tu, I think ada pilihan lah untuk yang pelajar yang ada background diploma, yang mungkin for example right now doing dia punya degree process. Sebahagian bila diploma is practical, degree is more on the cognitive analytics punya. So bila kita gabungkan dua ni, practical dengan kognitif, dia jadi holistic. So hasil pelajar yang daripada yang ada both the diploma level dan juga dilanjutkan degree level is more sebenarnya berbanding dengan yang you just do direct punya proses. And satu lagi bila kata diploma ni, untuk saya dah satu kaki tu dah ada kerja. Sebab again bila kita right now we are going to a higher TVET. So sekarang ni industri sangat-sangat titik beratkan skill. So mana yang you nak dapatkan skill is through diploma punya courses sebenarnya. Sebab kenapa? Because the hours kita spend dengan pelajar, dan satu lagi in terms of the hours student ni spend with the machine. So again if you come to JMI, you can see the amount of machine and you can see the ratio of the machine to the student is quite high. Kalau you buat compared to other institution in Malaysia. Saya janji dengan ni So I dah posting at Malaysia. So this is the things that it's an eye opener lah for me when I come to JMI. So why are we doing this all the practical? So again, it's very important. This is how German maju sebenarnya. It's basically dia bertapak kepada the skill level of the workforce. That's why kalau pergi ke Jerman, dia punya employability rate sangat-sangat rendah. Kenapa? Because the population have skill level. So diploma can provide this. And satu kaki dah bertapak di industrinya, dah ada kerja. And just to upgrade you punya cognitive for you in terms of the degree process. Saya tak ketepikan dia, degree is also important. And of course satu lagi, I think antara uniqueness in JMI dalam kita pelajar, kita masukkan juga in terms of problem solving. I think one of the things that kita dah lupa highlight, I think dalam Jerman kita ada design, kita pun ada in terms of problem solving yang kita embed dalam diploma courses. So you can see if you ask industry, JMI students are quite different lah compared to others. They know technical, and then basically if they macam menghadapi issue, they know how to solve. Okay, so again, come to JMI, you experience something new. Okay, you have opportunity to hands on. Yep. On machine we spend a lot. I think nak cerita sini pun and kalau you see for yourself, we spend a lot on the equipment. So again, we are very very much a premium TVET provider in Malaysia. Okay, alright. So again, I welcome everyone to come, and of course, okay, you can come this hujung minggu ni lah. 13 bulan Sabtu. Jemput datang semua.
Ya, jadi itu merupakan value proposition yang dibawa oleh GMI kepada waris-waris dan juga pelajar kita. Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua penonton Muafakat Mara Malaysia yang setia bersama kita daripada awal hingga ke akhir pada malam ini. Terima kasih banyak kepada Encik Umar, Encik Tahrin dan Sama-sama. tim GMI pada malam ini atas penerangan yang sangat jelas dan juga bermanfaat. Semoga GMI akan terus melahirkan graduan teknikal yang berkaliber tinggi dan berdaya saing di peringkat nasional maupun antarabangsa. Akhir kata, semoga perkongsian malam ini akan jadi panduan terbaik kepada ibu bapa, waris dan juga pelajar dalam membuat keputusan yang tepat untuk masa depan mereka. InsyaAllah di hari yang lain, insyaAllah kita akan teruskan lagi bicara akademik kita pada minggu-minggu yang seterusnya. Saya Muhammad Faizal bin Omar, mewakili Biro Muafakat Mara Malaysia 2025-2027, mohon izin untuk mengundur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Terima kasih Doktor.